Seramai 14,179 calon SPM tahun ni dapat straight A. Wow! Tahniah atas usaha adik-adik semua. 0.6% lebih tinggi berbanding tahun sebelum ini, iaitu 11,713 calon atau 3.1%. Bukan tu je, SPM 2024 punya keputusan paling power sejak 2013. Grade purata kebangsaan turun ke 4.49 berbanding 4.60 tahun lepas. Makin rendah GPK, makin bagus sebab maksudnya ramai pelajar dapat grade yang lebih tinggi. Apapun keputusan yang adik-adik dapat hari ini, tak kisahlah cemerlang, sederhana atau tak seperti yang diharapkan. Okey, korang dah usaha sehabis baik dan yang paling penting, SPM bukan penentu segala-galanya. Jadi, siapa dah post result SPM kat Instagram? Jangan tipu, kami tahu. Cuba share sikit kat komen, kita celebrate sama-sama.